Allah kurangkan menjadi 5 waktu saja sehari semalam. Kemudian Allah pun menitahkan la yubaddalul qawlu min ba'd, selepas daripada 5 ini tidak boleh kurang lagi daripada 5. Maka turun Nabi ke bumi malam Isra Mi'raj, berjumpa dengan manusia. Nabi kata khamsu salawatin fi yaumin wa lailin faradahunallahu alaikum. Allah Taala fardukan atas kamu sehari semalam 5 waktu, tak boleh kurang daripada ini. Jadi siapa yang semayang 3 saja, 2 tidak semayang, kemudian dia amalkan amalan lain, semua amalan lain tidak berguna. Kerana Nabi syaratkan mesti cukup semayang dulu. Dalil sebut dalam hadis, awalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumul qiyamah as-shalah. Awal-awal yang Allah akan tanya dan kira dulu atas seorang manusia pada hari kiamat ialah salatnya dulu. Wa in saluhat salah sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau salatnya cukup, barulah elok amalan yang lain. Kalau salatnya tak cukup atau tak salat, maka tidak ada dikira amalan yang lain.